Aku setuju dengan statement atas ni. Komen atas ni. Sebab dia kata apa? Dia kata orang minta engkau stay bukan kerana engkau terlalu hebat, bukan kerana engkau lah segala-galanya, tapi kerana orang yang menawarkan itu mempunyai akhlak yang baik, sentiasa kenang jasa kawan, sentiasa ingat pernah berjuang bersama, mengenangkan jasa-jasa beliau. Kekal lah, diminta kekal lah di kursi menteri itu. Tapi bukan bermakna kamu yang paling hebat, bukan bermakna kamu yang paling terbaik. Jangan ingat kamu seorang saja yang berjuang dalam perjuangan parti ini. Semua ahli berjuang, semua ahli sama-sama berjasa. Tapi janganlah terlalu kuat sangat perasan yang kamu terpaling. Sampai kononnya keluar kata-kata mungkin daripada pengikut Tega, mungkin daripada penjilat beliau yang mengatakan, oh, tanpa dia parti akan lenyap, parti akan mengalami kekalahan yang teruk di PRU akan datang. Dah. Ketika dia jadi timbalan presiden, tidak dapat dan gagal mengulang kejayaan di PRU 14. Siapa ketika PRU 14 itu timbalan presidennya? Siapa? Bukan dia. Dia berjaya selepas itu jadi timbalan presiden. Tapi kena ingat, jika dia terbaik, pastinya kejayaan PRU 14 itu berulang dengan lebih gagah lagi di PRU 15. Tapi terbukti PRU 15 kita terpaksa tubuhkan perpaduan. Kita tidak boleh berdiri sendiri. Jadi janganlah ingat diri itu terlalu hebat. Fikir-fikirkanlah. Cuma aku nak cakap dalam ni, yang lain, sahabat-sahabat yang setia bersama parti, kekal ini maju dengan parti, setialah dan jangan dengar tomahan daripada orang luar ataupun mereka-mereka yang kecewa. Kita kekal bersama presiden, bersama timbalan presiden yang baru. Kita terus berjuang demi masa depan negara. Assalamualaikum.